Mengapa setelah 6 tahun di mana Menteri Undang-Undang KSN PM Mahathir untuk nasihat Yang di-Pertuan Agong? Mana Menteri Undang-Undang yang dulu? Mana? Mana Menteri Undang-Undang masa Ayah Din dulu? Awak tak buka cerita ni? Awak tak buka? Sebab hampa time tu ada kuasa, buang masa lah cerita pasal Anwar ni. Dan hampa kata mungkin Anwar Ibrahim ni akan menjadi PM tepi lah. Tiba-tiba Allah angkat dia, tuan-tuan. Allah angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa nak kata lagi? Nasi telah menjadi bubur. Mahathir, you are the Prime Minister. You cakap macam ni, Allahu Akbar. Itu kata dia nyanyuk. Kita sambung tuan-tuan. Kita sambung. Biasalah Mahathir, kalau putang alam bukan Mahathir, dia kata. Kita sambung tuan-tuan. Itu masalah dia. Tak ada peguam ni. Peguam saya kena rojoklah kepada Attorney General. Dialah akan bagi boleh tangguh jelasan sama ada betul ataupun tak betul. Tetapi perlembagaan kata pengampunan perlu dibuat hanya oleh lembaga pengampunan. Orang lain tak boleh. Dia tak kata raja boleh. Dia tak kata tuan-tuan, ini best. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang UMNO dia tak main isu ni, kan? Sebab tu orang UMNO, Akmal Saleh tak komen. Sebab apa? Mahathir kata perlembagaan mengatakan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh mengampunkan. Hanya lembaga pengampunan. Maksudnya addendum pada hari itu tak terpakai, tuan-tuan. Tak terpakai. Betul tak? Itu yang saya kata. Mahathir lagi banyak cakap. Lah kali habis terkeluar, tuan-tuan. Kita sambung. Lembaga itu mesti mesyuarat. Setakat yang saya ingat tidak ada mesyuarat lembaga. Ini di zaman Yang di-Pertuan Agong Kelantan. Sebab itu saya tak boleh nak bagi jawapan kepada apa yang you bangkitkan tadi. Pasal saya tak tahu kalau ada orang yang berani nak cakap pasal ini, patut bercakap lah. Tapi tuan, bermakna surat tu daripada Yang di-Pertuan Agong waktu itu, bagi pada Tun, Agong dah sign dah? Biasanya Agong sign di atas. Tapi bagi saya memang pun biasa Agong dia kena buat keputusan yang diisytihar oleh Perdana Menteri, bukan dia isytihar. Jadi saya lah sign. Tapi itulah ada pihak yang mempertikaikan lah pasal pengampunan itu Ya. Dah sign Dia sudah. kata pasal tak ada mesyuarat. Tak ada mesyuarat. Sign sudah. So kalau tak sah, Anwar Ibrahim Perdana Menteri haram ke? Tak tahu, tak apa, kita faham. Kita faham, kita dah isi panjang ni. Tak boleh cakap macam ni 3R. Ya. Betul. Aduh, last kali apa dia kata? Mamat yang duk interview tu, kan? Perdana Menteri apa? Perdana Menteri haram. Cai, betul no. Ni aku nak abak kat Fahmi Fazil no. Han cari video ni. Hampir cari Saat Mamat yang kata Perdana Menteri haram tu. Kita nak tengok. Datuk apa nama? Datuk Fahmi Fazil. Han dapat video ni. Han panggil siapa yang post video ni. Han cari siapa yang kata Perdana Menteri haram tu. Itu kerja Fahmi Fazil. Ni aku nak bagi tahu. Balik daripada Jepun, pergi cari video ni, cari link tu. Okey. Siapa yang duk pergi interview tu, hang panggil dia pergi MC. Kami nak tahu siapa dia yang kata Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri haram. Boleh gitu, Fahmi Fazil. Dia kata apa? Daniel Civil, dia kata
main ugut. Mesti ugut. Kami nakkan ugut. Kami akan ugut. Kami akan desak Fahmi Fadzil. MC. Pergi cari link. Cari link orang yang sebarkan. Sebarkan. Sebab apa dia kata Anwar Ibrahim itu PM haram. Maknanya dia mempersendakan, senda apa? Kuasa agung. Dia memperlekehkan lantikan agung. Ni. Ni kawan saya Habang Papa Kil. Sila dakwa sebab PM Mac dilantik agung, dia kena derhaka kepada yang di-Pertuan Agong. Okey. Siapa yang lantik PM Mac sebagai Perdana Menteri? Ni aku nak bagi tahu. Al-Sultan Abdullah. Jadi, aku cabar Datuk Fahmi Fadzil cari link ni. Pergi cari siapa yang kata Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri haram. Maknanya orang itu mempersendakan lantikan yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah. Okey, kita ramai-ramai tag Fahmi Fadzil. Suruh Fahmi Fadzil pergi cari mangkuk ayun yang kata Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri haram kerana dia mempersendakan, dia memperlekehkan yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah. Ini saya nak bagi tahu. Mana ketua AMK? Ni ada satu mamat yang kata Anwar Ibrahim itu adalah Perdana Menteri haram. Ni kalau hampa tak kata apa-apa ni, budak-budak walaun dia tangkap dekat sini. Dia kata, "Dui, Anwar Ibrahim tu PM haram." PM haram. Aku nak bagi tahu. AMK, ni mana ketua AMK Kedah Perlis. Hampa makan apa? Makan apa? Steak, hot dog. Sampai hampa lupa. Aku cabar ketua AMK Malaysia, hang buat satu video, hang menafikan yang Anwar Ibrahim ini adalah Perdana Menteri haram. Kalau tidak, hampa tak ada telok hampa kena picit ni aku abang hang. Lahanat betul you know. Betul tak no? Ada mangkuk ayun tu dia kata Perdana Menteri haram. Maknanya agung yang lantik Al-Sultan Abdullah, Perdana Agung yang ke-16 itu adalah agung yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu undang-undang. Lahanat mamat ni tuan-tuan. Fahmi Fadzil, jangan lupa balik Jepun, pergi cari link ni. Cari link ni, siapa yang sebar, cari IP dia, dakwa si mamat ini. Kami nak tahu. Cari panggil sama, Ramanan tiba. Suruh Ramanan tiba, pergi cari mamat ni. Sebab apa? Ramanan tiba adalah sekarang ini dia adalah timbalan Ketua Penerangan 1. Di mana anda Ramanan tiba? Dekat baju ni ada nama Anwar Ibrahim duduk depan, dia duduk belakang. Kalau tengok baju Ramanan tiba. Daniel Civil, kepala otak hang. Apa je diam tak cakap kat Madeh. Hang cerita apa Daniel Civil. Hang duduk luar rumah semak ajalah. Hang pergi komen dekat hang punya Tun Mahathir punya YouTube. Okey. Jamil mengatakan cari jangan tak cari orang yang cakap PMX haram, jangan cakap tu dia anak haram. Laknat. Ini dia ni tuan-tuan, dia boleh didakwa tau. Macam kes Sanusi juga. Macam kes Sanusi sebiji. Kerana apa? Mamat yang cakap anak Perdana Menteri haram ni, dia boleh didakwa macam kes Sanusi juga. Kerana apa? Dia memperbodohkan, dia mempersendakan lantikan Perdana Menteri daripada yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, Perdana Agong yang ke-16. Cari mamat ni, Fahmi Fadzil. Okey, mana Jcom? Hampa buat apa? Tidur. Nganga. Hari sungguh. Tim damai tak ada telok, palui dan tuyuk. Tu dia. Kena bubuh pula tim damai pula. Sedap tuan-tuan. Itu jangan main dengan DSA. DSA ni tuan-tuan, dia daripada percakapan tu kita boleh analyse. Apa point yang kita nak taruh balik? Kita bukan tengok video kosong tuan-tuan. Kita kena tengok video itu, apa yang kita dapat kita boleh henyak balik. Itu saya kata. Itu yang saya kata. Mana tim damai? Tiada suara buat. Pergi buat laporan polis. Tim damai pergi buat laporan polis. Jangan duk ngangau tadi.